Jadi minggu depan lah Mak pergi Merisik Mak dah janji dengan Linda kamu macam tu lah. Dia bukan main tak sabar lagi. Mak, betul ke apa yang kita buat ni, Mak? Betul lah. Apa pula tak betul? Tak sangka, Mak. Kahwin juga anak bujang Mak ni akhirnya. Patutnya Mak yang cakap macam tu. Ni kamu pula. Ni hujung minggu ni kita Merisik je kan, belum tunang kan? Kita merisik lah dulu. Lepas tu baru kita tahu apa-apa. Bila, apa. Mak bawa cincin arwah mak kamu tau. Terima kasih, Mak. Gila ya. Nak, kau panas tak nak? Panas lah bang. Tapi okey je. Ya ke? Okey. Yelah okey. Kau ni boleh tahan tough juga kan? Kita ni memang kena harus tough. Sebab kita ni kan kena hidup. Ish, aku tak faham lah dengan Abang Kudin ni. Duit dia yang banyak-banyak tu pergi mana? Apa dia buat dengan duit dia tu, Sama lah bang. Saya pun tak faham. Dia ni ada kereta buruk, lepas tu motor buruk. Agak-agaknya dia ni tunggu sampai motor tu terlepas satu-satu tu, nanti baru dia ganti motor. Mak! Mak! Bang. Mak! Kau hujung minggu ni kau free tak? Free bang, kenapa? Kau temankan mak abang pergi KL? Pergi KL? Abang tak ikut sekali ke? Aku nak hantar rombongan Merisik. Mana boleh aku ikut? Rombongan Merisik? Merisik? Serius bang? Abang nak kahwin ni bang? Yalah. Tahniah bang, tahniah. Siapa perempuan yang bertuah tu bang? Kita orang kenal ke tak? Korang tak kenal. Ini kira macam sepupu jauh lah. Yeay, abang nak kahwin. Kau ni janganlah. Malulah aku. Malu-malu, kau dah malu tapi mau. Kan? Bang, tapi bang, kita orang betul-betul tumpang gembira dengan abang lah bang. Yes. Happy. Kita happy abang nak kahwin. Kau happy? Ya. Okey, kalau kau happy, hari ni aku belanja makan. Belanja makan? Baiklah. Ya. Bodek menjadi. Yes. Tanya sama pokok, Apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin bergoncang. Tanya sama hati, apa rasa senang? Nanti jawab hati, sebabnya sayang. Pusing boleh? Pusing. Pusing boleh? Macam best aku punya. Aku pun nak nyanyi juga. Ikut juga. Okey. 3, 4. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama hati, apa rasa sayang? Nanti jawab hati, Rasanya sayang. Ikan sekarang. Kau tak betul lah. Abang ni ganti lirik je. Nanti hati sayang. jangan gaduh aku. Antuk kepala ni. Tu dia suka ganti lirik. Dah, nak makan tak? Nak. Okey, jom. Jom. Apa sebab pokoknya goncang? Kudin kolot. Kau yang aku takut sangat dengan kau, Ya, aku rasa macam nak lemas ke kau. Kecil je aku tengok kau ni. Melawan pula kau ni. Ikan ketuk kepala kau. Muka kau kalau marah macam ikan puyuh sakit perut. Ikan puyuh, Baby. Ya, Baby cakap dengan siapa ni? cakap dengan Kudin. Cakap dengan... mana pula Kudin ni? Cakap dengan... cakap dengan Kudis ni. Aduh. Ayanda. Aduh. Ayanda, Rina tak sedih lagi lah nak kahwin. Ayanda tahu. Alah, bukannya esok Rina nak kena kahwin. Ada banyak masa lagi untuk Rina bersedia. Senangnya cakap. Ayanda ni sebenarnya tak sayangkan Rina tau.
Pasal kita orang semua sayang lah kita orang buat semua ni. Tahu tak? Aina yakin Imran tu akan jadi suami yang baik untuk Rina. Masalahnya Rina tak yakin dengan dia. Elah, tak yakin apanya. Ni dangau ni. Cakap seorang-seorang. Kudin, Kudin, Kudin. Lepas tu nak cover, Kudis. Tak kena mengena langsung. Kenapa dia cakap seorang-seorang? Orang cakap dengan... Orang cakap dengan ikan, kan? Tak dapat tu ikan kat situ. Minyak hitam semua aku dah isi dah. Air semua aku dah check dah. Mak. Tak apa ke pergi bertiga ni? Nak pergi mengisi je kot. Nanti kalau dah bertunang, Mak ajaklah semua jiran ni. Kalau macam tu Kudin nak ajak satu kampung lah. Dah lalang. Nak. Cantik betul kau ini, Nak. Abang ni baru tahu ke yang Nak ni cantik. Tapi abang pun handsome juga hari ni. Mak, barang-barang semua dah ada dah? Semua dah masuk dalam kereta. Cincin pun Mak dah bawa. Pak Siri pun dah ada kan? Nak bawa badan je. Aku bawa kereta. Kau bawa kereta elok-elok Kalau kena saman, kau bayar sendiri. Okey, bos. Jangan kena sama. Tak adalah, bawa betul-betul lah. Berdoa. InsyaAllah. Pergi ke sekolah. Okey, selamat ya. Okey. Sekejap lah. Mak ni. Siapa nak dukung ni? Ya, elok-elok mak. Macam tak biasa. Macam mana nak naik ni? Mana? Tangan. Allah Akbar. Mak. Cerita cinta dari dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia. Minta maaf lah. Kami datang pun bertiga je. Ingat datang nak mengisi je. Tak apa, Kak. Kita orang pun fikir. Urusan tunang ni elok dipermudahkan je. Yelah, kamu pun dah bawa cincin. Eloklah teruskan tunang aja. Tu kita tunang. Rumah punyolah kadang. Takkan tunang simple je. Ingat kan kau tumbang 3 ekor lembu ni kan? Agak-agaknya kedekut ke? Alah, keluarga kita orang ni sikit aja. Apa yang ada ni pun dah cukup dah. Jadi akak setuju ke kalau nak tunang terus? Akak tak ada masalah, boleh je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan majlis yang tak seberapa ni. Mana dia orang ni? Nak merisik je pun. Nak suruh aku pakai baju kurung lah. Pakai baju kurung satu hal. Ni aku kurung aku kat bilik ni buat apa? Dah macam wanita lindungan. Bulan dah aku rasa kat sini. Sibuk sangat nak suruh aku kahwin. Tahulah kejap lagi aku nak buat apa. Kat mana bilik anak daranya? Bolehlah kita sarungkan cincin ni kot. Tunjuk aja. Yelah. Mari Kak Kuna. Jom, ayo. Tunggu sini dengan Tunggulah sini. Dia bukan ni. Betul ni. Tunggu sini. Aku buat macam aku pingsan. Tak mau aku sawat. Tinggi. Cakap je lah setuju. Ya, Mak Kuna nak sarungan cincin. Assalamualaikum. Salam. Duduk sini. Boleh jemput masuk? Sarung cincin. Jari mana? Dari sini ya? Ya, dari sini. Sini. Cantiknya. Alhamdulillah.
Jemputlah. Minum. Ya. Ni Mak Ku. Kami selesai je makan ni ingat nak gerak balik lah. Tidur sinilah Kuna. Esok aja balik. Jangan risau. Rumah ni banyak bilik. Boleh ke mana swimming pool? Ya, boleh swimming. Terima kasih Bangku. Bangku. Ni lupa nak tanya tadi. Hantarannya berapa? Dalam 8 Dapat. Okey dah tu. 80,000. 80,000. Osah mahal hantaran tu. Baik beli rumah je tu. Dah macam dapat belian je. Rina sure ke? Iyalah Yanda. Kan Kudin betul-betul nak Kak Rina. Tak apa, tak ada masalah. Saya setuju. Tapi dengan satu syarat. Dan syaratnya... Mak, 80,000 Mak. Dia minta kita kasih je lah. Mak, kalau Kudin cari perempuan kampung ni, Kudin boleh kahwin 8 orang tau Mak. Seorang 10,000. Amboi, nak kahwin sampai 8. Kita ni kuota 4 je. Bukannya 8, bukan main gatal Kudin gurau je. Mak, boleh miskin Kudin macam ni Mak. Tak baik cakap macam tu. Dah dia minta, kita bagi je lah. Yang risau Mak ada duit simpanan lah. Apa, duit Kudin ada. Kudin kan seorang je nak Mak. Sebab tu bila dia minta 80,000 tu, Mak bagi kat dia syarat. Syarat apa Mak? Syaratnya lepas dia kahwin, dia kena pindah duduk kat kampung ni. Nak duduk kat mana? Duduk rumah pusaka nenek. Rumah pusaka nenek? Dia setuju ke? Dia dengar je rumah pusaka, terus dia setuju. Dia ingat apa rumah pusaka nenek tu macam rumah ninda dia. Kudin, nanti kahwin, pandai-pandailah kamu jaga isteri kamu. Ikut akhlak Rasulullah. InsyaAllah, hidup kamu akan selamat. Kudin sebenarnya takut Mak. Kudin takut. Kudin tak boleh nak jadi suami yang baik, suami yang sempurna. Lagi-lagi dapat isteri macam Rina tu. InsyaAllah. Mak tahu. Kudin boleh. Hal-hal persiapan semua ni, Kudin yang risau. Eres Mak buat. Terima kasih Mak. Terima kasih picit ni kat sini. Penat ni hari ni. Terima kasih. Bang. Besar dengan abang Kudin tu bang. Tak. Aku rasa mungkin dia pening nak cek RM80,000 tu. Kan? Kalau aku ya bang, aku tak sanggup tahu minta sebanyak tu. Kalau kau apa nak? Abang ni, aku tak nak kahwin lah. Alah, jangan macam tu nak. Takkan aku nak tengok aku bujang sampai tua. Iya bang. Kita kan tengah cakap pasal abang Kudin. Yang mengarut ni kenapa lah? Korang ni, kalau berempat orang memang tak pandang orang belakang kan? Sebiji aku dengar. Bang, abang bukan tadi dekat sana kan? Abang ni dah macam biskut chips semua kan? Sekejap ada, sekejap tak ada. Bang, nak kahwin ni janganlah emosi sangat. Patutnya abang kena happy, gembira, ceria, betul tak? Mana korang tahu? Kau pernah kahwin? Sekejap lagi lah kan? Kau pernah kahwin? Nanti lepas abang. Sekejap. Stres aku. Mahal tu. Datang bulan agaknya. Period. Period. Tak apalah.
Tapi lepas tu kita kahwin kan bang? Jom naik ni. Kita naik. Kita prepare kahwin. Tolak. Ni dah ditolak lah abang. Tolak lagi laju. Alah, nanti kalau jatuh ni patah macam mana? Pegang. Cerita cinta dari dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia. Bang. Okey tak ni bang? Okey. Kau pandai bertukang tak, bang? Pandai? Kenapa? Okey, cantik. Kau boleh tolong aku? Bang, takkanlah aku tak boleh tolong kalau abang minta tolong bang. Tolong apa? Kalau macam tu kau ikut aku. Nanti aku cerita. Okey. Macam mana? Tak mungkin lah, Mak. Apanya tak mungkin? Betul lah. Macam tak percaya je. Apa pula yang tak percayanya? Ha? Sekarang cuba cerita dengan Mak. Apa kurangnya Kudin tu? Serba-serbi semua elok apa? Ada lagi ke perempuan yang nak lelaki kampung macam Abang Kudin tu? Mestilah ada. Kudin tu elok apa? Bisnes ada. Rupa pun ada. Cukup. Siapa perempuan tu? Lisa kenal tak? Entah. Mak dengar saudara jauh belah bapaknya. Kampung mana Mak tak tahulah. Saudara jauh? Ya Allah, jauhkanlah. Kamu dia kenapa? Habis tu kamu dengan budak Gabriel tu apa cerita? Ha? Nak ke kamu dengan dia? Mestilah nak. Dah bawa balik kampung. Kenapa? Mak tak sukakan dia? Bukan Mak tak suka. Kalau itu dah jadi pilihan kamu, dah suka dengan dia, Mak okey je. Cuma nasihat Mak, bila berkawan tu, hati-hati. Pandai-pandai jaga diri. Kat bandar tu macam-macam boleh berlaku. Bang, betul ke 6 kaki tu bang? Engkau yang ukur tadi. Ukur balik. Ya. Betul lah. Mak. Tu kereta Wak Sukiman tu. Apa pula dia nak buat kat sini? Itulah. Takkan nak minta ikan kat sini kot. Bukan bapak dia lah. Sekalian nak dia lah bang. Lisa? Lisa nak apa datang sini? Tadi Lisa pergi kolam abang tak ada. Pergi rumah Mak Kunang pun tak ada. Lisa tahulah abang ada kat sini. Betul ke abang nak kahwin? Kenapa? Tak adalah, tak sangka. Abang nak kahwin dengan saudara pula tu. Keluarga ke yang aturkan? Lisa ni datang sini semata-mata nak tanya pasal ni ke? Tak adalah, cuma Lisa ni terkejut. Tiba-tiba je abang nak kahwin. Yang kau nak terkejut bagai ni kenapa? Kau ni menyebuk je lah. Salah ke? Lisa, abang rasa lebih baik Lisa balik lah. Tak manis kalau orang nampak Lisa kat sini. Alah, Lisa baru je sampai. Tak ada ke nak ajak minum ke makan ke? Makan, minum tak ada. Kayu ada. Nak makan kayu? Yelah. Lisa balik. Gila. Potong 18 kan? Macam mana? Kamu repair tu dah siap ke? Boleh lah, Mak. Ada sikit lagi. Mak rasa kan eloklah kamu tukar kereta baru. Nak buat apa, Mak? Terak Kudin, motor Kudin tu semua elok lagi. Tak baik membazir. Kudin, terak dan motor kamu tu boleh jual timbang kati. Mak, sampai hati Mak menghina terak dan motor Kudin tu, Mak. Terak dan motor tu banyak berjasa untuk Kudin, Mak. Dah, jangan nak berperasaan sangat. Duit tu ada, beli je yang biasa pun tak apa, janji elok. Susah betul lah nak kahwin nak raja ni. Kopak duit. Ni,
Lepas kamu siap je rumah tu nanti, Mak Aisyah elok kamu turun pergi Kuala Lumpur. Nak buat apa pula? Yelah, buatlah apa-apa yang patut. Yelah. Mak urut sini, Mak. Kakak duit aku. Kena tukar kereta baru. Apa dia? Apa? Tak. Angin. Angin kopak. Ni Pak Angku. Sekarang ni tengah musim berbuah. Ni adalah rezeki sikit tempedak dengan mata kucing. Terima kasih dah. Banyak betul buah ni. Bisnes macam mana dekat kampung? Bagus? Alhamdulillah. Ni saya dah boleh pecah tanah dah nak buka kolam baru. Bagus tu. Alhamdulillah. Tunggu apa lagi? Pergilah buat air. Onda, mana Rina kita buat air? Kan tak nak beza mana cuka gula dengan garam. Belajarlah dengan Kak Ni. Tu Puan, tak apa. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya dah minum dah. Yelah, saya tak nak susahkan tunang. Tak ada susah lah. Kan? Pergi buat air? Ya. Air je pun, kena bonda. Minum apa? Cappuccino? Latte? Mocha? Wow. Kopi O dah lah. Kopi O je. Aku upkan lagi dengan kuih bakar. Nan, yang kau tersengih macam umang-umang tu kenapa? Kau ikutlah aku. Jo. Hei, nak pergi buat air pun kena bawa kereta. Manja, no. Tengku. Tak pergi gym. Baik, Tengku. Selamat pagi, Tengku Imran. Selamat pagi. Gimana? Biasalah petang-petang, time-time macam ni. Bawa princess pergi main gym lah. Gym sekarang ke tu pun nak naik ni. Kau apa cik masalah dengan aku ni? Kalau aku nak ikut boleh tak? Susah pula kau nak ikut. Yang dia suruh lah ni. Tak adalah. Alah, kita kan nak kahwin. Jadi aku cubalah nak menjiwai kehidupan kau tu. Kenapa kau tengok aku? Boleh ke tidak? Salin nak baju kau. Kenapa nak kena salin pula? Kau nak ikut ke tak nak? Okey. Cepatlah aku kat sini. Tengku. Saya agak-agak sangat. Tak cantik lah. Tu makan dia. Kau kenapa nak ajar aku pula? Tak ajar, Tengku. Tak ajar. Saya tak sangka lah Mulia akan bertunang dengan lelaki macam ni. Macam Karma kan? Itulah pasal. Tak rasa menyesal ke dia tinggalkan tak itu? Apa menyesal tak terima ban? Tak menyesal apa pun. Are you okay je? Well, Tengku Adrina, dia tidak pernah akan menyesal dengan keputusan dia. Tapi kan, takkanlah you tak menyesal nak kahwin dengan lelaki kolot macam ni? Tapi nak duduk kampung, jadi housewife. Ya, of course. Are you okay je kat situ? No. I tak yakin. Hello. I tak perlukan keyakinan you all berdua, okay? Tengok. Apa ni buat?
Kau pegang kat sana kau. Kan? Terlalu cute. Cute sangat. Cerita cinta dari dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia. Lina dengan Imran tak balik dari gym lagi? Tak lagi, selalunya awal. Hari ni pula lambat. Kau buat kenakan aku, kau memang champion kan? Perangai ini. Seronok pergi gym. Seronok lah. Jumpa Michael Jackson kat dalam tu. Apa dah jadi? Tak adalah tu puan. Ada ke patut dia suruh saya shuffle macam tu? Macam mana? Dia kata shuffle. Habis tu macam mana? Macam ni kata shuffle. Itu bukan shuffle. Shuffle macam gini lah. Muka kau tu, muka. Tengok. Pakit lah lutut-lutut ni. Tak apa. Kita boleh cuba lagi. Dalang dah dekat sini. Pergilah kursus. Entah. Pergi je lah kursus, belajar sikit. Kursus kahwin? Saya okey je. Kau ni? Asma ke apa? Perlu kami kursus. Perlulah. Apa-apalah. Kenapa dia ni? Tadi elok gelak-gelak. Astagfirullahaladzim. Iyalah. Kalau aku bawa kereta buruk aku tu, nanti kau geli pula nak naik. Apa yang penting sekarang ni, ada kelas. Ni lah. Ni, nak jaga darjat kerabat-kerabat tengku-tengku, kenalah jaga kelas. Sampai kopak lah duit aku. Kau ni kan memang jenis kedekut tak hidung masa kan? Belilah kereta mahal lagi. Mahal lagi? Ni tak cukup mahal. Kau tengok tu, mata dia tu kecil je. Mahal lah tu. Kau jangan pandang kereta ni sebelah mata tau. Kereta ni bagus ni boleh naik gunung, turun bukit, tahan lasak ni. Apa yang penting aku boleh bawa kereta ni pergi kolam aku, boleh bawa pergi ladang aku, cukup. Dengan kelas tau, ada gaya. Jangan main-main. Kebetulan dua-dua dah ada kat sini. Jom ikut bonda. Pergi buat persiapan. Jom. Panas lah. Jom, tak kira lah. Apa nak macam ni je? Nah, boleh je. Ni. Bonda naik dulu. Dari mengenal kau bersenang. Banyak aku cantik-cantik. Ni ada macam-macam colour ni, kau pilih. Mana yang cantik? Okey kak. Main nungguk-nungguk kat sini. Kau nak buat antara. Memang tak lah kau pakai. Okey apa ni? Banyak pilihan ni. Macam-macam warna ada. Kau pilih je lah. Cantik ni. Rina, pilih je lah. Tak cukup satu. Pilih berapa banyak yang Rina nak. Masalah ni, kulit dia ni tak boleh kena dengan kulit aku. Tolong sikit nanti gatal-gatal. Kualiti dia tu. Cantik lah. Kau tak try lagi. Macam mana kau nak tahu? Ni. Dah. Ini. Cantik ni. Cantik. Ni kau cantik. Tak nak lu. Tengok. Kena gatal ni aku. Tepilah. Aduh, gatal. Biasa nanti hidup mudah bergelar isteri apapun dalam semua aspek. Aku psikolog, tolong respect. Jangan sebab harta mata terpesona yang dikejar hilang tiada kesalahan. Kau rasalah. Rasa peluk. Empuk, sedap. Peluk. Sedap kan? Kan? Nak lagi. Sedap kan? Kan? Empuk. Kan cantik kau pakai macam ni. Lawa lah, cantiknya. Tengok sini. Sini lah. Lawa lah. Dia dah mula dah.
cakap dah. Kau makan ni cantik. Iri lah betul-betul. Ni lah. Ya. Boleh tak? Nampak? Lawa Okey juga. Kalau macam ni, kita beli banyak helai lah benda ni. Okay? So, you suka tak makanan kat sini? Suka? Sedap sikit. Thank you darling bawa I pergi sini. Sama-sama. Oh ya, by the way sebelum I lupa, hujung minggu ni buat apa? Tak buat apa-apa. Free je. Kenapa? Okay, that's good. Sebab I nak ajak you teman I pergi wedding kawan I. Boleh je. Okay, that's good. Nanti I akan datang ambil you and make sure you wear something nice lah. Kalau nak pakai something nice, kenalah shopping. Boleh je sayang, anything for you. Okay? Thank you. Hai, Wak. Macam mana agaknya Rina pergi khusus kahwin tu kan? Alah, tak payah risaulah. Imran kan ada. Dah pandai dia orang tu, dia orang dah besar. Kau je dah. Pasal aku dah bawa macam F1 lah. Dah sampai pun. Mari duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Khusus kahwin? Nampak penat je. Ada singgah mana-mana tak? Tak adalah, tak ada pergi mana-mana pun. Orang tak penat apa pun. Cuma kita bosan kan? Bosan kat sana. Aku rasa okey je. Pak Gu. Ustaz tu memang bagus, Pak Gu. Dia punya ceramah tu kan memang sesuai lah untuk pasangan yang baru nak kahwin kan. Rasa lah. Eloklah. Kau sukalah benda macam tu. Kau kan dasar tak kuning. Apa hal pula otak kuning? Lumrah lah kan. Orang baru nak kahwin kan. Pegang-pegang, peluk-peluk, cium-cium. Benda biasalah. Yang kau tu banyak sangat komplain daripada tadi. Kau sepatutnya kena bersyukur. Kenapa pula aku nak kena bersyukur? Bersyukurlah kau nak kahwin dengan aku. Rina ni banyak melawan betul lah. Tak baik tau. Imran ni kan bakal suami. Dengar tu. Sekarang ni kau tahu aku rasa apa? Bukan saja panas. Malah aku rasa nak untuk ni. Tapi untung kat kipas. Cerita cinta dari dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia. Ceritakan padaku. Ceritakan padaku selalu. Tunggu Nur Edina binti Sukamaikan. Ibu kawak dan nikahkan dengan lelaki ini. Memandangkan dia agak handsome sikit malam ni, jadi lebih afdol lah kiranya saya menerima dia. Pertama kali saya dengar jawapan macam tu. Tu kira setuju lah tu. Kira setuju lah. Setuju. Baiklah. Baiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengku Raden Imranuddin. Saya? Aku nikahkan dikau dengan Tengku Nur Edrina binti Tengku Ahmad Ehsan, berwakil-walikan kepada aku dengan mas kahwin senaskah Al-Quran dan wang RM300 tunai. Aku terima nikah Tengku Nur Edrina binti Tengku Ahmad Ehsan dengan mas kahwin senaskah Al-Quran dan RM300 tunai. Sah? Alhamdulillah.
mengenal kau personal, bukan terkenal nak ku kekal. Gaya tradisional memang aku, dan memang cara aku, harap ia membantumu dalam semua aspek girl. Aku psikolog tolong respect. Sudah tersurat urat kita dah terjalin sampai masa kau terias di pelaminan. Cinta dari dua dunia, oh dua dunia, oh dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia, oh dua dunia, oh dua dunia. Yo, sejujurnya aku tak pernah merasa baik begini. Harus kau tahu, munculanku bawa tuamu, meski kau menganggapku beza. Bila cinta dua dunia, tak mengapa. Kau ni kan? Oi, orang kita langsung cari kau lah. Aku rimas lah duduk kat dalam tu. Ramai sangat orang. Mana ada majlis resepsi habis awal? Tak boleh, aku nak balik, aku nak tidur lah. Kau jangan sengal sangat Kau masuk sekarang. Masuk. Masuk. Tadi kau duduk kan? Sayang. Apa comot-comot ni? Nyamuk. Gap! My husband. Hello. Gabriel. Hello. Hey, Lisa. Terima kasih lah sebab sudi juga datang. You kenal ke? Ini kawan kampung. Oh. Oh, yelah. Patut macam pernah nampak. Pekerja Bapak Lisa kan? Pekerja. So, macam mana you guys kenal? Ya. Dia dua pupu jauh I. I see. So, kira kerabat macam you jugalah kan? Ya. Sort of. You all buat apa kat luar? Jomlah masuk dalam makan ke kan sayang? Makan sama-sama je. Kan? Apa ya? Weh. Ni apa ni? Pakai macam ni. Pergi tukar. Apa? Aku tidur memang pakai macam ni. Gelilah aku tengok badan kau tu. Pergilah tukar. Pakailah t-shirt ke, seluar panjang ke. Kau nak geli apa? Bukannya aku tak pakai ni kain kan ada. Gelilah aku. Tolonglah. Pergilah tukar. Kau geli kan? Ni dalam bilik ni cuma ada kita berdua je. Mari sini. Isteri abang sayang bucuk macam mari sini. Mari sini kau geli kan? Wow. Kau ni sampai bila kita nak macam ni? Sampai aku boleh terima mamak kampung macam kau jadi suami aku. Tapi kan kita dah nikah. Kau dengar sini Nenda yang suruh nikah dengan kau. Kau tidak aku tak inginlah. Tak kisahlah siapa pun yang suruh kahwin. Masalah sekarang ni, kau tu isteri aku. Isteri kena patuh pada arahan suami. Weh, kau ni patut bersyukur tau. Aku bagi kau duduk kat tilam mengkuk aku ni. Kalau tidak, kau dengar tak ni? Kalau tidak aku dah humban kau ke bawah. Sekarang ni, kau ambil bantal kau pergi tidur situ. Tidur situ? Yalah. Kejamnya kau ni. Nak suruh aku tidur kat sofa tu. Kuden sayang.
Apa kata kalau kau tidur kat sini? Mari ke sini. Bapak masuk. Sini boleh ya? Boleh. Takkan boleh. Tunggu. Gini aku. Ada. Aduh. Kau ni macam beruk ah. Lantak kau, aku ambil selimut ni. Pada muka kau tak ada selimut. Ada selimut. Biar kering kau kat atas tu sejuk. Sedapnya. Biasanya sofa ni. Tempat isteri tu di sisi suami. Jadi kau kena ikut aku balik kampung. Sayang, tadi kata nak rest kat sini. Buat apa? Nak asal. Nak asal ada orang tersenyum. Alah, kita kan dah nak kahwin. Jadi aku kan ni asal main hon. Nak lagi. Sedunia aku tak pernah merasa baik begini. Harus kau tahu munculanku bawa tuamu. Meski kau menganggap Kau ni sampai bila kita nak macam ni? Sampai aku boleh terima suami kampung. biasa nanti hidup muda bergelar. Apa dia? Dalam semua aspek. Tolong respect. Jangan sebab harta mata terpesona yang dikejari lah tiada kesan saya. Sama apa nombor 2 terus?